Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaza Alia Batrisha binti Syarul Anas dari kelas 5 Izora. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu bual dengan seorang cikgu yang dihormati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak tanya soalan. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, teacher sihat tak? Alhamdulillah sihat. Tapi sesama sikit. Samalah kita. Sebelum tu boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Boleh. Assalamualaikum. Nama Cikgu Nur Sakinah binti Putih. Cikgu berasal dari Pahang, berlahir di Pahang. Cikgu duduk di sini pertama kali mengajar di SK Iskandar Perdana sebagai cikgu muzik, bahasa Melayu dan juga sejarah. Tapi mainly-nya cikgu memang cikgu muzik lah. Boleh saya tanya soalan seterusnya? Apa perbezaan cikgu di sekolah dahulu dan sekarang? Okey, untuk soalan ni sebenarnya nak buat perbezaan tu tak boleh sebab sekolah ni merupakan sekolah pertama cikgu mengajar di sini. So, untuk nak buat perbezaan tu mungkin dari segi cikgu sebagai seorang murid, cikgu boleh dululah. Okey, kalau dulu waktu cikgu sebagai seorang murid, sambutan kemerdekaan tu sangat-sangat simple sahaja. Maksudnya tak ada perarakan. Macam kat sekolah ni baru ni ada buat perarakan betul. Untuk penutupan perasmian ada perarakan, ada busana merdeka, ada basikal berhias. Macam cikgu dulu, waktu cikgu jadi murid dulu, setiap sekolah yang cikgu pernah belajar, sambutannya sangat simple. Jazz kat pimpinan, buka lagu, bendera, kibar. Macam tu sahaja. So sangat ada perbezaan tu sangat banyak. Dan apa pendapat cikgu bila cikgu menyambut hari kemerdekaan ini? Pendapat cikgu bila cikgu sambut hari kemerdekaan di sekolah ini. Okey, kalau di sekolah ini bagi cikgu sangat-sangat meriah. Sangat-sangat meriah, sangat-sangat menyeronokkan. Sebab macam-macam sepanjang bulan kemerdekaan macam-macam aktiviti yang dijalankan. Semuanya berterima kasih untuk atas pihak pentadbir kerana meluluskan juga aktiviti yang dijalankan, dan juga terima kasih banyak-banyak untuk cikgu-cikgu yang telah berjaya mengkendalikan aktiviti-aktiviti sepanjang bulan kemerdekaan. Dan terima kasih juga kepada anak-anak murid-murid kerana sudi, kerana aktif dalam menyertai pertandingan-pertandingan aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang bulan kemerdekaan. Baiklah, di sini sahaja soalan dan temu bual kita. Akhir kata, sempena sambutan kemerdekaan, sama-samalah kita menghayati patrioti ini. Sekian, terima kasih. Bye teacher. Bye.